Jabatan Imigresen Malaysia menahan 10 warga asing selepas dikesan menggunakan logo rasmi jabatan tanpa kebenaran pada sebuah kenderaan. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Shahban berkata seorang lelaki warga Pakistan ditahan dalam tempoh 24 jam selepas video kejadian tular di media sosial. 9 lagi warga asing turut ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua mereka ditahan susulan kesalahan menggunakan identiti rasmi Jabatan Imigresen Malaysia tanpa kebenaran yang boleh mengelirukan orang awam. Jabatan Imigresen menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan logo atau identiti rasmi jabatan. Masih mencari sofa yang betul-betul ikut style korang? Di Fela Design, anda boleh customize sofa anda sendiri daripada desain, warna hingga ke pilihan fabrik. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam industri perabot, kami juga menawarkan koleksi farmhouse seperti modern farmhouse, rustic farmhouse dan juga classic cottage yang tengah trending sekarang. Dan khas yang untuk nampak video ni, beli mana-mana sofa dan dapatkan free throw cushion. Jom datang ke cawangan Fela Design yang berhampiran dengan rumah anda dan cipta sofa impian anda hari ini tertaluk terma dan syarat.